Punyalah kecil mic ni guys, semut pun larat angkat. So ini dia Boya Mini 2. Walaupun wireless mic ni nampak kecil dan comel, tapi dia punya audio quality guys, serius, clean gila. Macam yang korang dengar sekarang ni. Dan untuk model yang baru ni, banyaklah yang diorang dah upgrade daripada model sebelumnya. Kalau model sebelum ni dia pakai 48 kHz 16 bit, tapi untuk Boya Mini 2 dia ada 48 kHz 24 bit. So detail suara tu memang lagi crispy dan bunyi pun lebih profesional. Untuk transmitter dia seriously kecil gila dan berat dia hanya 5 gram guys. Siap ada AI noise cancellation yang korang boleh pilih sama ada strong ataupun light. Latency dia pun rendah, hanya 25 millisecond. Dan untuk jarak pula mic ni boleh capai sehingga 100 meter guys. Bateri dapat tahan sehingga 6 jam. Kalau korang sekalikan dengan dia punya charging case, dapat bertahan sehingga 30 jam. Dan audio yang korang dengar dalam video ni 100% daripada Boya Mini 2. Nak pakai dia pun mudah, korang just plug je dekat mana-mana phone, sama ada USB-C ataupun Lightning, terus boleh pakai. Nak best lagi, korang boleh pakai dia punya Boya apps. Dekat dalam ni macam-macam lagi yang korang boleh control. And satu lagi features yang menarik ada pada Boya Mini 2 ni, dia punya output guys. Dia ada 3 output, iaitu mono, stereo dan juga safety. Seriously untuk mic ni aku recommend sangat-sangat. Dia punya audio quality aku dah dengar balik, memang sedap guys. Dekat dalam box korang akan dapat satu user manual, warranty card selama 2 tahun, satu storage bag, satu charging cable, 2 receiver, satu type C dan satu lagi lightning, 2 transmitter dan juga satu charging case. So pada korang yang selalu buat konten pakai phone, maybe korang boleh consider Boya Mini 2. Serius, aku recommend.